So alhamdulillah berjaya juga kita mendaratkan 3 ekor ikan pada petang ni menggunakan umpan splash. Mudah je umpan ni, korang boleh bawa ke mana-mana. Paling mudah korang letak je kat dalam poket. Tengok ni. Kalau nak pakai korang keluarkan je. Dan korang boleh bancur dengan air dan boleh mancing. So ini ikan keli Afrika. Ikan keli ni bukan ikan asli tempatan daripada perairan Malaysia. Ini ikan invasif, ikan daripada luar negara. Ikan ni berasal daripada Afrika Selatan. Sebab tu nama ikan ni ikan keli Afrika. Ikan keli apa? Afrika. So ini dia. Ikan ni sepatutnya tak ada dekat perairan kita, tapi sekarang dah banyak. Lagi-lagi dekat Sungai Kuala Lumpur ni. So kepada mereka yang tengok video ni, anak-anak muda yang berasal daripada Kuala Lumpur, korang jangan cakap ikan ni ikan keli tempatan pula. Ini ikan keli luar negara tau. Okey, itu saja video saya untuk kali ni. Alhamdulillah kan, petang ni kita berhasil. Tadi tengah hari pun berhasil. Kalau korang nak tengok video yang lagi satu tu, korang pergi ke tempat lagi satu. So ini untuk video dekat TikTok. So jangan lupa dapatkan produk daripada Splash. Memang mantul, merecik coy. Terbaik. Mantap. Bye bye. Okey geng, ni tadi abang yang datang tadi. Kita orang sampai, diorang nak balik. Sebab diorang kata kat sini tak dapat ikan. Tapi diorang datang balik, memang rezeki diorang lah. Memang kita bagi dekat abang-abang ni lah. Ada 3 ekor, saiz sedap makan ni. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Kalau makan ni memang ngam-ngam lah. Kan? Memang saiz-saiz kalau buat masak lemak ke, buat goreng-goreng ke, memang cantik lah. Masak sambal pun okey lah. Oh, masak sambal pun ngam kan? Kalau besar sangat, nak potong susah. Ini ngam-ngam makan. Okey bos. Okey bang. Okey. Okey ya. Jangan lupa apa? Terima kasih. Bye. Jangan lupa follow. Okey. Ini channelnya Sakir Mesam. Sakir Mesman.